Hari ni kita akan uji tahap keberanian 3 hero bermain Flying Fox di Tasik Titiwangsa. Disponsor by Eco3. EcoShop. So tiga-tiga nak cuba hari ni. So kita tengoklah tahap keberanian diorang ni, berani ke tak berani. Okey tak? So kita tunggu untuk pakai safety harness dengan helmet. Sekarang ni kita pakai safety harness dulu by Abah Handsome ni. So selepas kita pakai safety harness ni, ada kita kena pergi sana, panjat pokok tu. Lepas tu terjun. Adakah anda berani? Ya. Yeah. Okey, kita bawa dulu si Ifan ni. Are you ready? Ready? Kita panjat dulu pokok ni. Sekarang tengah beratur. Tengah buat apa ni? Exercise. Berani Okay, good luck. Apa tu? Macam mana? Oh, strong lah tu. Ini giliran Ilham pula yang pakai safety. Peserta kedua dengan berselipernya. Semua tak ready, tak tahu apa benda ni ada. Dan last, safety helmet. Okay, jom kita pergi beratur pula. Tangan ni. Ni tangan kamera. Yes. Ni. Oh, pandai. Okey, go. Okey, naik. Go. Wah, pandainya. Pandai. Pegang kat atas, tangan kat atas lagi. Tangan atas lagi. Okey, pijak kuning. Okey, tangan ke atas lagi. Okey, nanti kita tunggu dia fly menerusi zip line ini. Peserta yang pertama. 1, 2, 3. Okey tak? Okey, peserta kedua. Kena okey? Agak nervous? Agak nervous ya. Okey, pandai. Okey, go. Okey, tengok bawah. Hijau. Okey, hijau. Okey, kaki biru bawah. Kaki biru. Okey, kaki kuning. Naik lagi. Okey, kaki biru. Tangan abang tu cakap tangan merah. Okey, good. Okey. Oi. Ana okey? Okey tak? Okey, peserta ketiga. Okey, panjat. Tengok tangan atas, kaki bawah. Okey, lagi. Tinggi lagi. Okey. Okey, go abang, go. Go. Jangan. Pijak. Okey, good. Okey, good. Okey, lagi. Okey. Lagi. Okey, Iman dah nak sampai kat platform. Jom kita tunggu. Okey, dah sampai ke platform. So sekarang kita tunggu dia berlepas. So sekarang sedang check dia punya safety. Dia dah ready untuk berlepas. 1, 2, 3. Okey.